Saya nak tunjukkan cara yang paling realistik untuk capai 1 kilo bar emas. Tak perlu kaya pun. Kenapa 1 kilo bar emas jadi target penyimpan emas yang tegar? Sebab 1 kilo bar emas adalah simbol kekayaan yang selamat, aset bernilai tinggi dan pelindung inflasi untuk jangka masa panjang. Apabila anda miliki 1 kilo bar, anda sebenarnya menyimpan nilai yang tidak boleh dimakan inflasi. Tak kiralah ekonomi jatuh, ringgit lemah, harga barang naik, nilai emas akan terus kukuh. Dengan miliki 1 kilo bar ini, anda sudah ada simpanan jangka masa panjang, aset kecemasan, pelindung untuk keluarga, modal perniagaan di masa hadapan dan harta yang senang diwariskan. Dan yang paling penting adalah bila anda capai 1 kilo bar, anda sebenarnya dah boleh bersara dengan selesa. Kalau anda mempunyai bajet yang besar, boleh terus dapatkan 1 kilo bar emas atau 250 gram emas sebanyak 4 keping. Tapi untuk mereka yang tiada bajet besar, jangan risau. Boleh bermula di akaun Emas Gap. Mula dari RM100 sahaja. Kumpul gram demi gram. Kerana perjalanan penyimpan emas ni berbeza-beza. Ada yang simpan 1 gram 1 bulan, ada yang simpan 5 gram sebulan. Jadi just menyimpan ikut bajet masing-masing. Bila kita menabung secara konsisten setiap bulan, jalan menuju 1 kilo bar hanyalah persoalan masa sahaja. Jadi bagi tuan-puan yang serius nak capai 1 kilo bar emas satu hari nanti, jangan tunggu masa yang sempurna. Masa yang paling terbaik adalah hari pertama anda mula simpan emas. Boleh rujuk pin video di profil atau boleh isi beg biru sekarang.